Bismillah babuna tabaraka hiftatuna yasim saqfuna kaf ha ya ain sin kaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Anak Adam ini, seandainya engkau daripada hasad dengki manusia ataupun gangguan-gangguan liar, kau getarkan jari jemari di sebelah kirinya. Jika engkau daripada saka baka keturunannya, engkau getarkan jari jemari di sebelah kanannya dengan sedaya yang mungkin, sekuat yang mungkin sebelum aku terus menyakiti kamu, wahai makhluk. Allahumma in la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kau getarkan sekuat yang mungkin, wahai makhluk, sebelum aku terus menyakiti kamu, wahai makhluk. Kau getarkan sampai ke pangkal lengannya sebelum aku terus menyeksa kamu dan menyeksa kamu. Ambil plastik. Plastik untuk dimuntah. Wahai makhluk yang berada dalam jasad anak Adam ini, aku nak tanya kamu, adakah kamu yang termakan daripada apa yang dia mimpikan melalui ikan itu, betul ke atau tidak? Jika betul, kau getarkan sampai ke pangkal bahu dia. Berapa banyak dah dia termakan? Ini amaran pertama daripada aku, wahai makhluk. Aku nak kau keluar ke semua sekali tanpa meninggalkan bekas, tanpa meninggalkan kesan pun atas jasad ini. Boleh ke tidak boleh? Kalau boleh, kau getarkan sampai ke pangkal lengan dia. Dia sakit perut ni, dia tak boleh makan ni. Kenapa? Ha? Daripada kamu juga. Daripada kamu juga. Seminggu dah dia tak boleh makan ni. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Malikil Haq. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Mu nak keluar ke tidak? Kalau mu nak keluar, mu getarkan sekuat yang mungkin. Mu nak keluar melalui mana? Mu nak keluar melalui mana? Ikut muntah dia. Mu keluar melalui muntah dia boleh. Kalau betul, mu getarkan jari sebelah kanan dia. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Aku nak tengok sebelah kanan. Keluar melalui muntah boleh? Mu keluar tanpa meninggalkan bekas, tanpa meninggalkan kesan pun ke atas jasad ini. Boleh ke tidak boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan ke semua sekali daripada akar umbi melalui berkumpul di perut, naik ke dada, keluar melalui muntahnya tanpa meninggalkan kesan, tanpa meninggalkan bekas, dengan berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, dengan izinmu ya Allah, kau bukakan belenggu-belenggu yang berada di lehernya ya Allah, dengan berkat surun wa ahya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yasma'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdhuhuma ولا يعضه حفظهما 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 وهو العلي العظيم. Wahai makhluk, kau keluar tanpa meninggalkan kesan, tanpa meninggalkan bekas ke atas jasad ini dengan berkat innama amruhu idza arada syai'an am yaqula lahu kun. Naik ke dada. Surun wa ahya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yasma'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Keluarkan ya Allah dengan berkat innama amruhu idza aghada syai'an am yaqula lahu kun. Keluarkan ke semua sekali ya Allah tanpa meninggalkan kesan, tanpa meninggalkan bekas ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah kesihatan untuk jasad wanita ini ya Allah.
kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahi Allahu akbar. 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 Fallahu khairun hafizun wa huwa arhamar rahimin. Fallahu khairun hafizun wa huwa arhamar rahimin. Fallahu khairun hafizun wa huwa arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah. Kau keluarkanlah, ya Allah, apa yang tersisa, apa yang termakan, ya Allah. Kau cabutkanlah segala kesakitan ini daripada akar umbinya, tanpa meninggalkan kesan, tanpa meninggalkan bekas ke atas jasad wanita ini, ya Allah. Dengan berkat Allahumma in ahadun aradani bisu'il minal jin wal ins wal wuhusin wa ghairihim min sa'irin makhluqat min basarin aw syaitanin aw sultanin al waswasin fardun nazaruhum fil tikas wa qulubahum fil waswas wa aydiyahum fil iflas wa abbiqhum min ar-rij ila ras la fi saklin yaqta wa la fi jablin yatla bima'ti alfi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Sakit ke perut? Sakit ke? Kurang. Kurang. Membinasakan kamu dengan izin Allah, dengan berkat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Dia nyocok rasa mati dia. Rasa buku. Apa buku?